Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bersua lagi dalam rancangan STS, Santai Tapi Sampai. Sebuah rancangan bual bicara yang akan merungkai isu-isu dan topik-topik yang akan dikongsikan bersama warga Sekolah Tinggi Segamat. Saya, Iris Sofia Muhammad Fairuz, akan menemani anda dalam 3 episod istimewa sepanjang bulan Ramadan nanti. Hari ini, episod pertama kita bertajuk Ramadan bukan sekadar berpuasa. Dan istimewanya bersama saya hari ini, seorang tetamu jemputan yang sangat istimewa, iaitu Ustazah Laili binti Ismail, Ketua Panitia Pendidikan Islam di Sekolah Tinggi Segamat. Assalamualaikum Ustazah. Ustazah sihat? Okay, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustazah sihat, Alhamdulillah. Seronok dapat bersama Iris dan semua penonton kita hari ini. Ustazah, sedia maklum, kita sudah 6 hari menjalankan ibadah berpuasa di bulan Ramadan. Rasa begitu teruja dan seronok berada di bulan mulia ini. Persoalannya, betul ke bulan Ramadan ini hanya sekadar menahan lapar dan dahaga, Ustazah? Okay, Alhamdulillah. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pertemukan kita pada bulan Ramadan tahun ini di mana bulan Ramadan penuh keberkatan, penuh kerahmatan dan juga keampunan. Betul tu Iris. Ramai yang menganggap puasa ini hanya menahan diri dari makan dan minum, tapi hakikatnya lebih daripada itu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang yang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi, matlamat utama puasa ialah untuk mendidik kita menjadi lebih bertakwa. Betul tu Ustazah. Ukuran iman seorang manusia adalah takwa. Jadi, bagaimanakah puasa dapat menjadikan kita lebih bertakwa, Ustazah? Okey, jadi kalau kita melihat maksud takwa itu sendiri ialah takut pada Allah, iaitu kita melakukan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Bila kita berpuasa, kita bukan sahaja menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan diri daripada perkara yang boleh merosakkan pahala puasa seperti mengumpat, bercakap kasar atau melakukan perkara yang sia-sia. Ini adalah latihan untuk mendisiplinkan diri supaya lebih menjaga akhlak. Puasa yang sempurna juga menyadarkan hati orang beriman bahawa dirinya di bawah perhatian atau pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita biasanya akan berasa lapar dan dahaga di siang hari, tapi kerana keimanan dan ketakwaan kita pada Allah, kita mampu meneruskan puasa kita dengan jayanya. Faham? Jadi, betul lah ya Ustazah. Bulan Ramadan ni juga satu bulan latihan, bukan sekadar ibadah berpuasa semata-mata. Okey, ya betul Iris. Bayangkan kita seperti atlet yang berlatih sepanjang bulan Ramadan supaya selepas bulan ini kita dapat terus amalkan kebaikan yang kita dah biasakan. Contohnya, kalau kita dah biasa solat di awal waktu masa bulan puasa, kita cuba teruskan lepas Ramadan. Bulan Ramadan juga ya Iris adalah bulan pendidikan di mana kita ditarbiah atau dididik secara langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana berlaku perubahan terutama dalam jadual kehidupan diri kita. Di antaranya kita bangun sahur, kita solat tarawih, banyak melakukan amal-amal soleh seperti tadarus, sedekah dan juga kita berqiyamul lail untuk mendapatkan kerabaan dan pahala Allah SWT. Dan kita juga sangat mengharapkan dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar, yang di mana malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ustazah, saya teringat ada satu kisah. Ada seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abu Darda. Beliau terkenal sebagai seorang yang sangat tekun beribadah, sering berpuasa di siang hari dan menghidupkan malam dengan menunaikan solat. Jadi, adakah benar bulan Ramadan merupakan bulan terbaik untuk kita mengambil peluang itu?
Masya Allah, asanti ya Iris. Memang betul. Ramadan ialah peluang kita untuk memperbaiki diri. Moga-moga apabila kita keluar daripada bulan Ramadan akan berlaku perubahan yang positif dari segi rohani kita. Terutama dari sifat mazmumah, iaitu sifat-sifat yang keji, kita akan berubah menjadi kepada sifat-sifat yang mahmudah, iaitu sifat-sifat yang terpuji. Ustazah, sebelum rancangan ini, kami ada minta beberapa orang pelajar untuk kongsikan soalan mereka tentang Ramadan. Mari kita dengarkan. Assalamualaikum Ustazah, saya ada satu soalan ni. Saya rasa letih dan mengantuk lah masa bulan puasa ni. Macam mana saya nak atasi perkara ni Bagus soalan ini. Letih masa puasa itu perkara biasa sebab badan kita adapt dengan perubahan waktu makan. Beberapa tips yang boleh membantu ialah: pertama, jangan skip sahur. Pastikan ambil makanan yang bagi tenaga lambat rilis seperti oat, kurma dan telur. Kedua, rehat yang cukup. Tidur awal supaya kita tidak terlalu penat. Ketiga, kurangkan makanan berat masa berbuka. Kalau makan terlalu banyak, kita akan mudah letih selepas itu. Menarik. Jadi, kalau kita jaga cara makan dan waktu rehat, insya-Allah kita boleh kekal bertenaga walaupun masih puasa. Betul kan Ustazah? Ya, betul. Mari kita ke soalan seterusnya. Assalamualaikum Ustazah. Saya nak kata Al-Quran tahun ni. Tapi saya selalu tak konsisten. Ada tips tak? Untuk khatam Al-Quran dalam sebulan, kita boleh ikut teknik yang mudah. Yang pertama, baca 4 muka surat setiap waktu solat. Kalau kita buat ini setiap hari, cukup 30 juzuk dalam sebulan. Kedua, kita guna aplikasi Quran Tracker. Di mana kita boleh guna apps untuk track bacaan kita. Yang ketiga, mengajak kawan atau family atau keluarga bila ada orang lain yang baca bersama-sama dengan kita, kita akan lebih bersemangat. Tapi, walau apa sahaja cara yang kita gunakan, yang pentingnya ialah istiqamah. Terbaik. Jadi, jangan kita putus asa. Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Baiklah, sebelum kita akhiri episod pertama ini, Ustazah ada apa-apa pesanan untuk pelajar yang sedang menonton? Jadikan Ramadan ini peluang untuk berubah. Jangan hanya puasa, lapar dan dahaga, tapi manfaatkan bulan ini untuk menjadi yang lebih baik. Mudah-mudahan Allah menyirami hati kita dengan nur hidayah sehingga menjadikan hati-hati kita amat merindui dan mencintai Ramadan. Jika belum terdetik sedikit pun perasaan itu di dalam hati kita, maka mohonlah kepada Allah dengan keberkatan Ramadan supaya Allah pancarkan nur hidayahnya untuk mencintai Ramadan. Semoga Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik untuk kita semua dan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ramadan dekat di hati. Subhanallah, rasa sungguh terinspirasi dengan perkongsian daripada Ustazah yang sungguh bermakna. Dan kepada semua penonton, terima kasih kerana sudi bersama kami dalam episod pertama ini. Sinar mentari menyapa pagi, indah berseri di bulan suci. Ramadan tiba membawa harmoni. Mari beramal, jangan berhenti. Saya, Iris Sofia Muhammad Fairuz. Kita berjumpa lagi dalam episod seterusnya. STS, santai tapi sampai. Assalamualaikum.